Hai, dah tak samat dah geng. Bini aku hari-hari bising aku asyik beli barang motor. Kali ni aku cerdik sikit. Sebab apa? Aku dah tukar alamat postage barang dekat rumah mak aku lorong depan. Jangan bagi tahu bini aku. Kau jangan tag dia. Kali ni aku order barang apa pula kat TikTok Shop. Ya. Lampu lip-lap untuk motor skuter aku ni. Lawa lah kalau skuter pakai NVX ke, X-Max ke, N-Max ke, V100 aku ni ke. Cun, ini bukan motor skuter je boleh pakai. Motor-motor lain boleh je pakai. Aku tengok budak-budak ni selalu kalau ride kan. Okay, contoh Group A, dia pakai lampu ni warna purple je. So dekat highway kalau nampak lampu purple lip-lap dekat belakang motor dia tu, ni Group A. Kalau Group B, warna hijau. Boleh senang kenal lah. Barang-barang yang kau akan dapat macam ni lah. Remote, USB untuk charge. Ada ni Velcro yang macam serap-serap nak tampal lampu ni. Dengan getah lah dia bagi. Dan ni rechargeable. Tak payah tukar-tukar bateri kecil jam tangan tu ke apa. Senang. So, siapa-siapa yang nak pakai getah ni nak ikat kat footrest belakang pun boleh. Kau ikat macam ni ha. Lepas tu ni bersih footrest kan. Kau pusing je. Lepas tu kau lilit. Dah settle. So untuk yang Velcro ni pula, okay, satu kau tampal dekat lampu, lagi satu lagi kau tampal dekat motor. So bila bateri benalah ni habis, kau nak charge ke apa, kau cabut. Bila kau nak pergi ride, bateri dah penuh, kau tampal balik. Senang kan. So dekat sini ada manual. Takkan pasal lampu pun nak manual. Lempar. Jom pasang. Budak-budak skuter kalau tak buat ni tak asal lah. Kau tengoklah, kau ingat NVX je boleh buat Kau ingat motor tua ni tak boleh buat. Yang mana nak beli TikTok Shop beg kuning. Mantap boy, gerak lu.